Telaga Suriram. Kita bersama dengan Maya Karian, Farid Kamil dan juga Eli Suryati. Alright. Okey, tak lama dah. Khamis. 1 Mei. Oh, Labor Day. Labor Day memang sesuai memang sangat sesuai. hari tu untuk orang pergi tengok Suriram ni. Bang, sikit pasal Suriram. What is that, Telaga bang? ni Telaga kenapa ni. bang? Berantu ke macam mana? Ada kena mana? Telaga Suriram ni merupakan sebuah filem Osman Ali. Abang Osman diarahkan Osman Ali. Dan Telaga Suriram ni merupakan cerita-cerita rakyat terdahulu. Oh ya. Yang difilmkan. Dia ambil kisah-kisah begitulah. Dan saya memegang watak sebagai Zakir Haji Muluk. Okey. Merupakan anak ketua kampung yang mempunyai wawasan yang tinggi. Wah, dia kena anak ketua kampung ada wawasan. Ya, dan Betul panjang dia punya position. Panjang bang. Dan merupakan orang kata apa? Calon untuk memegang jawatan Ketua kampung. ketua kampung. Mesti abang ada SPM dalam cerita ni. Ya, betul. Okey, so anak ketua kampung ada wawasan. Maya? Saya Oh, sebagai Maya. Rohaya, Rohaya. ibu kepada budak cilik nama Suriram. Suriram ni Suriram ni nama budak orang. Ya, Okey. betul. Itulah Okey. anak saya. Tapi ada Anak. satu kejadian yang berlaku dan story ni memang melibatkan satu kampung lah. Ramai-ramai watak dalam filem ni. Okey. Dan kita ingin dalam perjalanan filem ni kita kena tahu siapa yang buat benda tu lah. merungkai benda tu Murder lah. Mystery namanya. Murder Mystery. Yes. Okey. So, Situ genre dia. Sambil tengok tu kita penonton akan berteka-teki sepanjang movie tu. Okey. Okey, anak ketua kampung. Anak ketua kampung. Rohaya. Rohaya. Inilah Suriram. Bukan. Kan dah cakap tadi anak. Suriram tu anak kepada Rohaya. Okey. Ya, dan Akak dia budak comel yang disayangi oleh semua orang. Tapi ada sesuatu terjadi pada dia lah. Berlaku sesuatu. Jadi banyak rungkaian di sebalik alamak. keseraman. Okey. Dia ada misteri dia. So kalau Kak Misteri. Eli dalam Telaga Suriram ni sendiri? Kena tengoklah Telaga Kena tengok. Suriram. Kak Kak Eli Kak tak Eli nak ni- bagi tahu dia dekat Betul, mana. tak bagi Itulah, tahu. kan saya dah cakap Kak Eli ni antara orang-orang kampung ramai-ramai. Yes. Ramai karakter, ada imam, ada cikgu, ada mak, ada bapa. Banyak karakter. Ni YB. YB. Oh, YB. Sebenarnya YB. Dia sebenarnya dia Ada YB wawasan. berpotensi besar. Ada macam-macam Pemimpin karakter akan datang. dalam kampung ni. Seperti Ya. biasalah. Yelah, Macam kita bayangkan betul. kampung dulu. So kalau biasa YB dia nak buat jambatan, balai raya, abang nak besarkan Telaga je. Bukan, kita balik bawa kereta nasional pertama ketika Yes. tu. Wow. okey. Betul sangat bang So cerita ni dia bukan tahun baru, dia tahun Okey. 80-an. 85. 83, 84, 85. Dia lah macam tu zaman-zaman lah. Proton baru start Ya, keluar. ya, Baru ya. lagi. Lebih Ya. kurang. Penggambaran. So, filem ni ada that kind of feel, you know, feel yang dulu-dulu sikit. Old vibe lah, 80s punya vibe. Okey, okey. Yes. Penggambaran Okey. filem ni dia mengambil masa 45 hari. Oh, lama lah. Genre pun Lagi lama, Ya, minta maaf. Tak genre tahu pun dah seram. dapat info dari mana, tapi rasanya Sebenarnya, macam 200 sebenarnya hari lama. kot. 45 hari dibahagi kepada 6 bulan. Ya. Video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.